dengan adik dia kat sini mati lemas. Kita boleh Dia kata adik tu umur berapa? Time tu umur dia dalam 12 tahun macam tu. Macam mana benda tu boleh jadi? Cerita-cerita sikit. Dia kiranya diorang baru balik daripada masjid tu sembahyang Jumaat. Jumaat? Hari Jumaat. Okey. So bila diorang main, tiba-tiba ada salah seorang arwah perempuan tu, slipper dia terjatup dalam tasik. Ada budak perempuan? Adik salah seorang yang meninggal tu perempuan. Perempuan? Bila slipper dia terjatuh, so diorang semua macam ramai-ramai nak tolong lah. Okey. Yang diorang main ni main apa kat situ? Diorang main taman. Ini main lari lebih kurang macam tu kot rasanya. Okey, jadi slipper tu terlepas ke tasik? Dia lepas dalam tasik. Slipper siapa yang terlepas tasik tu? Ada seorang arwah perempuan ni. Jadi yang lain nak selamat termasuk adik. Okey. Tapi diorang tak berjaya nak tarik maksudnya? Kiranya diorang masing-masing turun, and dia kejar slipper tu. Okey. Sebenarnya 8 orang rasanya yang lemas, tapi sempat selamat. Sebenarnya adik saya dua-dua lemas. Ada 2 orang lemas, seorang selamat, seorang tak. Dia ada 2 adik-beradik ke situ? Ada 2 orang adik-beradik lelaki. Seorang lagi umur apa? Umur atas dia je setahun, dalam 13 macam tu rasanya. Yang selamat 13 tahun. Yang selamat 13. Kejadian ni dah lebih kurang 5 tahun. 5. Dah 5 tahun. Lepas tu ada juga kes lain. Ada juga kes lain yang kata nak ambil bola, ada yang kata nak, ada kes mak dengan anak pun ada. Semuanya lemas kat tasik ni. Hujan nak turun dah. Tak boleh lama, so kita akan jalan, kita tengok tempat ni. Orang kata kat sini ada memang keras. Ada macam ada penampakan lah kat sini. So kita nak tengok malam ni. Jom. Dari sini saja. Okey. Tapi kedalamannya wallahu alam kami tak tahu. Okey. Tapi masa kejadian tu, anggota bomber datang turun. Memang diorang selam-selam tak jumpa. Memang tak nampak. Memang Padahal kawasan tu je. Kawasan tu je. Kawasan sama je. Tapi kalau tak silap saya, selepas azan maghrib lepas tu, Okey. ada seorang hamba Allah ni dia azan di sini tak silap saya. Dekat atas tembok. Dekat tembok. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Pak Is, malam kita dekat apa Pak Is? Waktu kau lepak maghrib macam mana? Tu cakap ni. Kita orang lepak waktu maghrib. Kita tunggu
Tapi dah azan, kita orang ingat nak belah lah. Nak balik lah. Tapi kita orang stay lagi tunggu. Tiba-tiba ada dengar bunyi macam orang menjerit. Pukul apa tu maghrib? Maghrib. Dalam pukul 7.30 macam tu. Ramai orang menjerit ni? Tak ada orang, tak ada orang. Jom. Lembah ni. Dia sana. Okey. Dan dia suluh-suluh dalam air. Saya dah pesan dengan dia. Jangan suluh. Dalam air? Ya, dan dalam air. Dan nampak kat sana. Sekali pandang lah. Ada kepala dalam air. Bila buat video. Berapa minit lepas ni? Dalam 15 Masa kita lepak kau duduk sini situ, lah. Saya baru sampai tadi. Oh sampai tadi? Kita baru sampai tadi? Kita jalan dari sana ke? Sambil jalan lah. Yang kau cakap ni baru sama betul kan? Tadi dia datang kat saya. Dia baru cakap kita? Baru cerita. Sebab dia takut. Tak, kalau kau ni nampak baru kita tahu terus ya. Kita nak try. Sebab dia cakap dekat atas ni pun dia nampak. Dekat atas ni. Embas sebelah. Tadi kan dia cerita. Dia cerita tak tahu lah, mungkin tak betul. Kita tak tahu. Dia cerita dia nampak. Kau nampak apa? Nampak macam manusia bergayut kat atas pokok dan dia jatuh macam bunuh diri macam tu. Mana pokok mana? Sebelah sana, atas sana. Ada. Atas sana, atas sana. Buka lampu dia.
Dagunya panjang, kukunya panjang. Tak bisa masuk. Tak pintu masuk. Waktu tu kau buat? Waktu tak silap saya lebih kurang dalam 12 ke bawah lah. Antara 11 ke kuku dia tak nampak bang. Sebab rambut dia memang panjang. Rambut panjang, kuku panjang, dia menunduk ke bawah. Oh. Dia cangkung. Dia lah nama. Wahai teropong hikmat, tolong bilang padaku, minggu depan Mia nombor ekor nombor berapa pula? Okeylah ni. Ui, kuyuk. Rumah naik kat bawah tadi. Dah ada orang dah kat depan dah. Diorang dah kat depan dah. Okey. Jom kita 4 orang lah. Tu. Tak boleh nak stay. Salin jalan mana baik? Oh, orang mah. Tak boleh, orang tak payahlah. Rasanya kat taman tu. Taman pergi taman Kita try kita pergi taman tu. Ya, jom. Abang kau dengan Pak Is di depan. Kita nak video kan korang nanti. Aku rekod terus ni. Rekod Okey. Ada tak seorang mancing sendiri Yang sini kan? Yang dulu juga. Ni jalan dia tapi dia blok. Tu tak ada pintar ni. Ni dia ada lalu. Hati boleh kot. Ada lorong tikus tak? Ada tapi nak kena ni lah. Mendaki sikit lah. Itu pokok. Ada lagi tu. Pokok tu Nak pergi es tu. Mana? Kat pokok. Jom. Assalamualaikum. Aku nak beritahu kat sini lah sikit tentang apa yang kita orang buat dalam kita orang punya explore. Nak beritahu apa barang yang kita orang pakai untuk rakaman tu. Salah satunya aku pegang iPhone lah, iPhone X untuk buat rakaman tu. iPhone ni kelebihan dia, walaupun dia tempat gelap, walaupun terbuka tempat tu, dia ada cahaya sikit pun dia dah boleh nampak. Okey, kira dia okey lah kalau malam. Tapi lagi satu kelemahan dia pula, kalau gambar tu kita zoom, dia jadi macam pecah. Itu je kelemahan pada iPhone lah. Yang lain semua okey.
Lampu sikit pun dia boleh. Lampu sikit pun dia dah okey dah. Okay. Jadi korang nilaikan Korang nilaikan lah kita punya rakaman untuk kali ni, dan support kita orang. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Pendek je kali ni. So kenapa ada 2 repair berlainan? Satu daripada kamera iPhone, satu lagi daripada GoPro. Okay, apa kelebihan daripada GoPro ni? Kelebihan GoPro adalah dia widescreen, bagus untuk aktiviti outdoor atau motor ke, itu kelebihannya lah. Cuma kelemahan pada GoPro ni, pada waktu malam, tempat yang terbuka dia memang gelap. Memang gelap. Setting macam mana sekalipun, memang gelap. Kenapa kita orang tampilkan 2 replay berlainan? Sebab nak korang nilaikan sendiri. Pasal apa yang iPhone capture dengan GoPro capture tak sama. Penilaian di tangan anda sendiri lah. Pasal apa? Ada benda yang terakam pada GoPro dan ada benda yang terakam pada iPhone yang tak sama dalam ni. Dan ada juga bunyi yang terakam pada GoPro yang tak ada pada iPhone. Jadi korang nilaikan sendiri. Jangan lupa untuk like, komen dan share. Bantu kami dengan share video ni. So, jangan lupa support kami. Dan nilaikanlah apa penampakannya. Tak mestinya hantu benda tu. Korang ada pendapat sendiri, korang nilaikan. Okay, terima kasih. Boleh lalu tak? Tak boleh lah. Oh, boleh. Taman tu baik. Yang mana taman tu? Dekat ni. Taman. Dia taman eh? Betul? Pada taman lain kan? Iya. Boleh eh? Ini taman yang aku nampak penampakan budak ataupun kanak-kanak yang bermain kat sini. Untuk saya tidak masuk.
Dia ada rasa? Ha? Ada kan? Ada. Apa dia tu? Macam tu. Mana? Habis lah. Itulah tiangnya. Dia relax.